Okey guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara-cara baju hair baja A dan B. Ni baja A dan B ni saya dah baca dia, dan cara nak guna dia ni saya akan tunjuk hari ni dah. Okey, yang pertama kita isi dulu air penuh ni dah. Okey, kita isi dulu air dalam badi ni sampai penuh dah. Kita isi sampai penuh, barulah kita akan buat campuran baja A dan baja B. Nah, baja A dan baja B kita akan tuang sikit demi sedikit, dan kita akan test dengan penyuka. Sebelum tu kita isi dulu air. Okey geng, air kita isi ni nak penuh dah. Dalam sikit lagi, lepas tu kita akan sukat baja A dan baja B ni mengikut sukatan dah. Okey, jom. Untuk sukatan dia, okay, saya menggunakan gelas saja. Kita sukat dia sikit je. Sikit lagi. Bismillah. Lepas tu kita kacau dia lagi. Kita kacau dia sekejap je untuk dia sebati baja dengan air tadi. Okey. Lepas tu kita akan ambil pula baja B. Okey, sama lagi. Lepas tu kita kena kacau dia sehingga sebati. Sekejap je untuk dia sebati dengan air, untuk dia larut dalam air. Kalau kita guna baja ni, kita jimat banyak. Sekali beli kita boleh guna berminggu-minggu lah. Kalau kita guna yang sebotol-botol tu kan, dia mari dengan kuantiti tidak banyak. Tapi okey, benda sama je, cuma tidak banyak lah. Kalau macam yang saya guna, cara untuk basuh ni saya dah buat dah video sebelum ni. Jadi saya boleh tengok video itu. Dan cara baca hair tu saya tunjuk detail dari itu. Nanti saya boleh tengok lah. Lepas tu bila kita dah kacau dia hingga sebati, kita perlukan alat ni kan. Perlukan alat ni untuk kita test baju yang kita masukkan tadi dengan air ni. PPM dia tidak kurang daripada 800 dan tidak lebih daripada 800 lebih lah. Okey ni. Bila kita tekan on, kita akan nampak PPM 00 tekan. Okey. Untuk celup dia ni kan, janganlah sampai tergelam, sikit-sikit je. Tu. Maksimum max. Dia dah ada tulis dah sini. Dia dah tulis dah. Jadi kita celupkan dia. Bismillah. Sikit lagi. Jadi kena tambah lagi. Baja ni kita kena tambah lagi. Okey, jadi setelah kita tambah tadi ke, kita test balik. Kita tengok balik. PPM dia berapa dah. Okey, baik geng, comel. Dalam 850. Comel geng. Jadi dengan ni kita boleh jiruh macam biasalah. Nanti cara jiruh dia saya akan tunjuk.